Sembahyang ni dia punya hakikat, hakikatul salah. Apa dia sembahyang punya hakikat? What is the reality of the salat? Dia nampak ya? Izharul hajah li khubairis salah, dia kata. Menggahirkan hajat sebelum takbir. Tiap-tiap kita ni ada banyak hajat, tidak sentiasa berhajat. Tak ada satu saat pun kita sunyi berhajat. Sekurang-kurang yang kita nampak ni hajat apa? Boleh bernafas, boleh bernyawa lah, sudi alhamdulillah hidup lagi lah. Itu paling dekat dengan kita. Fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu boleh tengok sendiri. Hajat kita, tuan-tuan ni semua punya hajat ni. Kalau nak suruh tulis hajat tuan-tuan tak larat nak tulis, betul tak? Nah, kita bagi kertas banyak-banyak, tulis hajat, tak mampu nak tulis dah. Confirm. Nah, saya perlu makan macam-macam makan. Nak kena tulis makanan pula, jenis makan. Saya perlu tidur, macam mana nak tidur? Saya mau katil lagu mana, tempat tidur lagu mana, bilik hawa dingin macam mana, apa ya? All this kita berhajat. Jadi manusia ni dipenuhi dengan segala hajat yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Tuhan pun bagi kita dua telinga agak. Sebab manusia tak boleh tanggung, tak boleh dengar. Pasal Tuhan bagi dua telinga. Nampak tak? Hang tak mau dengar pun dia masuk sini, keluar sini. Itu memang kata ni, hang tolong kat aku ni masih susah, aku nak cerita kat hang hajat aku banyak ni. Aku nak minta tolong kat hang. Dia boleh dengar. Paling-paling tidak dia boleh dengar, pasal telinga dia dua-dua berlubang dia. Kalau bagi sebelah telinga kacau. Masuk dia penat, dia mati. Untuk dengar hang yang cerita pun kena penat. Maka Tuhan bagi dua telinga. Masuk kanan, keluar kiri, masuk kanan, keluar kiri. Hang ni dengar pun cerita kat aku dengar, tapi aku tak boleh buat apa. Nampak? Baca aku dah dua telinga, aku boleh buat apa. Hang kena minta kat dia, nampak? Dia saja yang boleh bagi hajat kat hang. Jadi tuan-tuan punya hajat ni sudah ada di papan jiwa tuan-tuan, sudah ada hajat. Bila kita takbir Allahu Akbar, nampak tak? Dia ada dia punya apa nama? Dia link. Dia punya networking tu. Dia akan link terus dengan Sidratil Muntaha. Ni saya cerita lebih sikit lah, tak apa. Nah. Dia akan link dengan Sidratil Muntaha. Situlah kita punya, dia panggil satelit insan. Radar tu. Nampak tak? Daripada situ dia sampai ke situ, dia akan buka kita punya hajat. Nampak? Dia akan tulis hajat. Siapa yang boleh baca hajat tu? Allah saja boleh baca. Malaikat pun tak boleh. Allah